Rakyat salah faham. Rakyat menganggap secara salah bahawa ini isu perkauman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang lagi channel saya, jalan channel kita. Allah. Okey, semalam sidang media yang dibuat di satu lokasi, okey, yang melibatkan seorang aktivis ataupun peguam dari aktivis yang nak mengadakan perhimpunan aman berkenaan dengan anti rumah anutan haram tu. Okey, so hari ni dia berjelaskanlah berkenaan dengan saksi sebenar. Sebenarnya betul yang dikatakan oleh peguam tadi tu. Benda ni bukannya isu perkauman. Okey, ni benda ni isu yang lebih kepada kelayakan pemilikan tanah. Okey, so macam baru-baru ni yang tahun lepas berlakunya kes di Raub berkenaan dengan durian musangking yang ditanam di atas tanah Sultan Kerajaan Negeri Pahang. So 2-3 hari ni kecoh berkenaan dengan isu didengkil lah. Okay, owner dah nak merobohkan kuil, sebab kuil tu dibina di atas di atas tanah dia, dan berlakunya salah faham lah. So rakyat ataupun bangkitlah untuk kerajaan memperkenal ataupun memperketatkan menyelesaikan masalah ni agar benda ni tak menjadi berlautan lah. So jom saksikan video penuh bersama-sama saya dan apa komen korang. Let's go. Zas. Rakyat salah faham. Rakyat menganggap secara salah bahawa ini isu perkauman. Ini isu hasutan, di mana ada 4 individu yang separuh gila mengambil undang-undang di tangan sendiri, which is rubbish. Perlu ditekankan dengan tegas. Saya syorkan di sini kepada pemimpin-pemimpin politik, sila dapatkan fakta yang lengkap. Apa gunanya ada pegawai-pegawai di keliling anda yang dibayar menggunakan dana rakyat kalau mereka tak pandai buat kerja mengumpul fakta dan memberikan kepada Allah sebagai pemimpin. Dan akibatnya apabila pemimpin menggunakan istilah salah, rakyat tercelaru, rakyat salah faham, dan rakyat mula menuding kepada pihak yang salah. Kalau kita ada kontraktor membuat bangunan, kontraktor tu yang bina bangunan. Kalau kita panggil kontraktor untuk robohkan struktur, kontraktor tu roboh struktur, dia bukan vigilanter. So ini perlu dibetulkan dengan tegas. Sebab negara kita dalam pandangan negara kita tidak akan maju selagi pemimpin profesional dalam menangani isu ini. Dan perkara ini amat penting sebab inilah menyebabkan isu masalah rumah anutan tak selesai. Seperti tuan-tuan dan puan-puan tahu, antara tuntutan dakwah yang disampaikan sejak 31 Januari 2026 dan diulangi dalam sidang media yang lalu, kami telah menyatakan kami mengesyorkan pematuhan keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang melalui proses kerajaan pusat membentuk satu jawatan kuasa pusat untuk menangani isu. Perkara itu alhamdulillah telah disambut oleh Menteri Perpaduan Datuk Aaron Agung Datuk, dan cara penyelesaiannya supaya kerajaan pusat mengambil mandat dan kerjasama dengan kerajaan negeri bagi tujuan membanci kesemua rumah anutan dan wujud negara tanpa mengira rumah anutan agama, dan kemudian mengambil langkah-langkah yang sepatutnya seperti mana yang telah dinyatakan
dengan membentangkan kertas putih di Parlimen Nasional. Tapi semasa perkara ini berlaku, yang kedua, Menteri Besar Selangor telah membuat satu kenyataan semalam. Saya perlu merujuk kepada kenyataan Menteri Besar tersebut dan berharap apa yang ditegur di sini diambil dengan hati yang besar dan diambil untuk difahami apakah masalah kenyataan. Pertama sekali, beliau telah mengeluarkan kenyataan 3 buku surat yang relevannya dihabiskan. Menteri Besar telah mengatakan bahawa kejadian di Rawang semalam telah mencetuskan kegusaran dan kerisauan dalam kalangan rakyat. Salah. Apa yang berlaku di Rawang pada hari itu tidak mencetuskan kegusaran dan kerisauan dalam kalangan rakyat. Yang menimbulkan kegusaran dan kerisauan adalah naratif salah kerajaan. Kedua, beliau menambah ini perlu ditangani segera untuk mengelakkan sebarang insiden yang akan menggugat keharmonian negeri atas faktor kaum dan agama. Cara untuk mengelak penggugatan keharmonian adalah kerajaan wajib keluarkan naratif yang betul. Kerajaan wajib mengambil langkah yang betul di bawah perlembagaan dan undang-undang seperti yang disarankan oleh Dalam sejak 31 Januari. Kemudian beliau menambah yang ketiga, terdapat 2 isu utama melibatkan rumah ibadah yang tidak sah. Pertama sekali, dalam isu ketiga ini saya perlu tekankan penggunaan frasa rumah ibadah oleh Menteri Besar Selangor melanggar Seksyen 9 Enactment Jenayah Syariah Selangor. Kerana di dalam enactment tersebut dinyatakan terdapat 25 frasa yang tidak boleh digunakan untuk merujuk kepada anutan selain Islam. Bagaimana awak nak guna perkataan ibadah kepada rumah-rumah anutan? Sebab itu Garah mengatakan gerakan anti rumah anutan. Kalau Menteri Besar yang bubarkan undang-undang di Dewan Undangan Negeri pun tak mahu ikut undang-undang yang dia bubar, macam mana rakyat nak mencontohi dia? Saya sarankan perkara ini kepada semua pemimpin politik. Saya tahu bukan semuanya datang daripada latar belakang undang-undang, tapi apa gunanya? Ada pegawai undang-undang di kiri kanan awak. Silalah, jangan pemimpin politik melanggar undang-undang. Kalau undang-undang mengatakan perkataan ibadah tidak boleh dirujuk kepada rumah-rumah anutan agama selain Islam, maka tak boleh rujuk. Kita kena perjuangkan perkara mengikut laras perlembagaan dan undang-undang bersama dengan perkara-perkara lain. Laras bahasa, bahasa adalah juga perkara yang penting di bawah perlembagaan. Justru jangan kelirukan rakyat. Rakyat kata Menteri Besar guna perkataan ibadah, takkan kami tak boleh guna? Sedangkan bila rakyat biasa guna nanti, bila Majlis Agama Islam buat laporan polis tangkap, rakyat komplain, kami kena tangkap, Menteri Besar Amiruddin tak kena pun, Anwar Ibrahim tak kena pun. Itu tak. Keempat, 2 isu yang dibangkitkan saya setuju, memang ada 2 isu. Itu saya perlu beri kredit kepada Menteri Besar. Di mana dikatakan pertama berkaitan rumah anutan yang menduduki tanah milik kerajaan negeri. Yes. Dan kedua, rumah anutan yang didirikan di atas tanah milik tersebut. Betul. Dan dia juga betul berkaitan dengan rumah anutan di tanah kerajaan, iaitu isu tanah. Di muka surat 2 dengan pertama dikatakan dia telah mengarahkan supaya prosedur yang sedang digunakan pakai di peringkat kerajaan negeri dipertingkatkan dan tindakan segera di peringkat pihak berkuasa tempatan serta pengukuhan tata cara pengendalian piawaian SOP Jawatan Kuasa 5 Asal Lintas. Betul, sebagai Menteri Besar
dia boleh memberi arahan yang dibenarkan di bawah undang-undang kepada apa nama ni, pihak berkuasa. Buatlah SOP yang itu hak Allah. Tetapi yang dia salah, perlu saya katakan dengan jelas di sini, adalah arahan-arahan yang dikeluarkan berkaitan dengan rumah anutan haram di tanah bersendirian. Apa yang disyorkan oleh Menteri Besar Amiruddin yang penuh hormat, nombor 1, bukan saja pelanggaran dengan perlembagaan persekutuan, ianya berlanggaran dengan undang-undang yang sedia ada, dan ianya malang sekali memberi arahan untuk mengulangi proses dan prosedur yang wujud selama ini yang menyebabkan masalah ini. Ini bukan penyelesaian, ini adalah ulangan untuk tambah penyelesaian. Selama ini rakyat tahu kalau tanah mereka dicerobohi, pertama sekali mereka akan buat laporan polis. Polis sewajarnya berdasar, dan mereka akan pergi ke pihak berkuasa tempatan. Masalah dengan pihak berkuasa tempatan adalah salah anggapan mereka bahawa kuasa mereka cuma berkaitan dengan tanah-tanah wilayah. Padahal secara khusus boleh disemak di bawah Seksyen 22 Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974. Pihak berkuasa tempatan boleh mengeluarkan notis merujuk contohnya. Kenapa? Jika pun tanah bersendirian, kita nak buat rumah atau store atau bangsa, kita sepatutnya minta kebenaran pihak berkuasa. Tanah pribadi, kalau kebenaran tak diberi, bukankah pihak berkuasa boleh masuk tanah kita untuk untukkan bangsa tersebut dalam keadaan ekstrim lah? Biasanya dia tak dimasuk ke syarat tersebut. Boleh atau tidak mereka masuk? Boleh. Tapi apabila melibatkan rumah anutan, apa yang telah berlaku untuk sekian lama daripada kajian-kajian pihak-pihak kami dan maklumat-maklumat yang diberi adalah pihak pengurusan rumah anutan akan meminta secara salah bantuan pemimpin-pemimpin politik komuniti tersebut untuk mencampuri secara salah urusan pihak berkuasa tempatan dan urusan polis. Sebab itu perkara ini tidak berjalan. Sebab itu pihak berkuasa tempatan anggap mereka tidak ada kes. Sebab itu pihak polis akan berhenti daripada buat apa yang berlaku. So yang menyumbangkan kepada perkara ini, kita tak boleh berdalih. Kerajaan Persekutuan dan Anwar Ibrahim serta Menteri Besar Amiruddin tak boleh berdalih bahawa masalah rumah anutan di tanah-tanah peribadi disumbangkan oleh campur tangan salah tokoh-tokoh dan pemimpin-pemimpin masyarakat yang antara lain merupakan pemimpin-pemimpin politik. Garah tegas di sini. Sebab itu Garah minta Jabatan Kuasa Pusat. Sebab itu Garah minta antara lain siasatan dibuat dalam setiap kes yang telah tertangguh kelulusan siapa yang menyebabkan kegagalan itu. Sebab itu Garah minta di pihak pusat untuk sediakan laporan lengkap, kertas putih dibentangkan di Parlimen supaya Parlimen diberitahu individu-individu di sebalik masalah ini secara berterusan. Saya ambil contoh. Saya tahu kes ini mungkin pergi ke mahkamah, belum pergi ke mahkamah. Saya berhak bercakap, memperjelaskan kerana ini daripada siasatan kami mempunyai kaitan rapat sekarang ini dengan Garah. Walaupun ini urusan peribadi keluar, urusan peribadi yayasan